Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Qala Allah subhanahu wa ta'ala, qala subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin fin-nar. Atau kama qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, amma ba'd. Tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah, adik-adik yang dimuliakan, anak-anak yang dimuliakan, terima kasih pada pagi ini. Alhamdulillah, syukur kita Allah Subhanahu wa taala yang dapat bersama-sama lagi pagi ini kuliah subuh kita. Tapi pagi ini khususnya ada camp remaja ataupun camp Nur Ramadan kita. Sekalilah kita tengah membincangkan tajuk berkaitan dengan apa? Adab-adab dalam Islam. Adab-adab dalam Islam. Tajuk ni sebenarnya besar, yang terang. Tapi kita akan kupaskan ikut kemampuan yang audiens ataupun anak-anak semua. Kalau nak bincangkan adab ini sangat mengambil masa yang lama. Tapi kita cuba untuk kupaskan semampu mungkin untuk bertepatan dengan laras yang ada. Baik. Bila sebut adab, apa yang korang tahu tentang adab? Adab tu akhlak. Lagi? Sopan. Tingkah laku. Menghormati orang. Budi bahasa. Lagi apa? Perlakuan. Okey. Bagus. Maka apa yang kamu sebut tadi itu sama ada tingkah laku ataupun tutur cara, sifat yang mulia, maka itu semuanya termasuk dalam definisi adab. Tapi kita ada satu lagi, akhlak. Adab dengan akhlak. Akhlak tu apa dia pula? Perangai. Terkait dengan masyarakat. Terkait dengan masyarakat. Maksud Ustaz ialah orang Melayu punya adab, dia ada orang Melayu punya adab. Orang Cina ada adab dia. Adab. Apa adab orang Melayu? Adab orang Melayu. Orang adab, kalau kita tengok, kamu tengok orang Cina dia punya adab dia begini. Orang Melayu adab ni. Macam orang Melayu, adab dia jumpa dengan orang tu apa dia buat? Salam. Buat apa lagi? Cium tangan. Jalan tunduk. Orang Cina ada tak adab dia macam tu? Ada. Orang Cina adab dia apa? Dia berdisiplin atau sebagainya lah yang terkait. Jadi kita kata adab ini berbeza. Kalau bukan Islam, kalau kita tak sandarkan kepada Islam, adab ini dia lebih kepada mengikut masyarakat. Mengikut masyarakat. Kalau katalah orang Melayu kan, orang Melayu kalau sedawa masa makan tu biasa kan, kita bersedawa. Tu adab orang Melayu tak ada, dia tak kata tak beradab. Tapi kalau pergi negara Arab, kita bersedawa tengah makan, itu dia anggap sebagai aib, tak beradab. Dia bagi tak beradab. Jadi adab ni dia boleh berubah. Dia boleh berubah ikut masa, ikut tempat, ikut masyarakat, ikut negara, ikut bangsa. Itu adab.
Tetapi bila kita kaitkan adab-adab dan akhlak Islam, adab-adab dan akhlak Islam, makanya ini adalah dianjurkan oleh Islam. Apabila kita sebut dianjurkan oleh Islam, maka sandarannya kepada Al-Quran dan hadis Nabi SAW. Maknanya yang Nabi suruh kita buat. Yang Nabi suruh kita buat. Adab. Barulah di sana kita kata adab-adab Islam. Jadi bila sebut adab-adab Islam, seluruh dunia, selagi mana kamu orang Islam, kan? Selagi mana kamu orang Islam, tanpa membezakan bangsa, tanpa membezakan warna kulit, tanpa membezakan negara, selagi mana kamu orang Islam, maka kita mesti beradab dengan adab yang sama. Contoh saya bagi. Orang Islam dekat Malaysia kalau makan dengan tangan apa? Kanan. Awak pergi ke negara mana sekalipun, bila jumpa je orang Islam, dia akan makan juga dengan tangan kanan juga. Adab orang Islam dekat Malaysia yang katakan bila jumpa dengan orang apa ni, kita menyapa orang, pertama sekali kita mulakan dengan apa? Beri salam. Kita sebut Assalamualaikum. Itu adab Islam. Kita pergilah negara mana sekalipun. Pergi ke Afrika dulu. Saya pernah pergi Afrika? Tak pernah pergi kan? Ya, kalau pergi jumpa orang Afrika, kulit hitam, gelap, nampak gigi je putih, ya, kita tahu dia orang Islam. Maka ucapannya sama juga. Kita melafazkan Assalamualaikum, dia akan jawab Waalaikumsalam. Ini yang dipanggil adab-adab Islam, katakan. Bila kita kata adab-adab Islam ni universal, maksud semua tempat guna. Selagi mana dia orang Islam, dia akan gunakan adab-adab kerana sumbernya ialah daripada Islam, dan Islam tadi berteraskan Al-Quran dan hadis Nabi SAW. Kalau kita tengok definisi yang dibuatkan dalam ni kan, maka dia kata definisi adab berkaitan dengan penerapan tingkah laku, etika dan kesopanan yang dipelajari dan diamalkan dalam interaksi sosial. Tengok lagi katakan, poin pentingnya ialah tingkah laku, etika dan kesopanan dipelajari. Dipelajari. Mana adab ni perlu dipelajari. Dia tak datang semula jadi. Dia tak macam sifat-sifat tadi, dia tak datang semula jadi. Tiba-tiba je kita dah tahu dah cara. Tak. Dia perlu diajar. Kalau definisi akhlak yang berasal daripada perkataan khuluq, iaitu perangai, ia adalah keadaan jiwa yang mendalam yang melahirkan perbuatan secara spontan tanpa perlu fikir panjang. Ini definisi lah. Definisi tadi secara umumnya. Ustaz tak naklah panjang sangat dekat definisi. Okey. Dalam Islam, kita ada banyak adab ni, banyak dalam Islam. Adab. Antara adab-adab yang perlu kita ketahui, yang ini yang disebutkan ni hanyalah sebahagian, ya. Pertama sekali disebut adab terhadap Allah Subhanahu wa taala. Kita adab kita kepada Allah. Adab kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, adab kita dengan Rasulullah. Yang ketiga adalah, yang kedua adab terhadap Rasulullah SAW. Yang ketiga adab terhadap sekeliling. Yang keempat adab terhadap diri sendiri. Dan yang kelima adab terhadap alam sekitar. Yang ini 5 benda yang besar lah, katakan. Ada adab yang besar yang perlu kita ketahui sebagai orang Islam. Sebagai orang Islam, adab-adab yang 5 ni adalah adab-adab yang besar lah, yang perlu kita pelajari baik-baik. Dan kita kena amalkan. Bukan setakat belajar, bukan setakat kita tahu saja.
Tetapi kena praktis. Kena praktis. Kita lihat satu persatu. Kita lihat pertama. Yang pertama sekali, adab terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Tentulah yang pertama sekali, akhlaknya kita dengan Allah ialah meyakini Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita beriman, percaya pada Allah. Rukun iman ada berapa? 5 ke 6? 6. Apa dia? Beriman kepada Allah. Lagi? Beriman kepada Allah. Lagi? 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 Qadar dan qadar. Lagi? Baru 5. Beriman pada hari kiamat. So kat sini kita kata adab terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala ialah beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. So dalam beriman kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala tu banyaklah dia punya tafsilat tu. Kamu dah belajar dekat sekolah berkaitan dengan akidah Islam. Yang pertama sekali kita beriman. Bila sebut adab dengan Allah, tak beradab. Seorang Muslim itu kalau dia tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak beradab seorang itu kalau dia syirik kepada Allah. Apa makna syirik? Menduakan Allah, kan? Menyemutukan Allah, menyembah selain daripada Allah. Kalau menyembah selain daripada Allah itu tidak dianggap beradab dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini yang wajib kata setiap orang beriman, mengesahkan Allah Subhanahu wa ta'ala, mengiktikadkan bahawa Allah Subhanahu wa ta'ala itu maha sempurna. Yang kedua, taat terhadap perintahnya. Apa perintah Allah Subhanahu wa ta'ala? Salat. Yang paling utama adalah salat. Kedua, puasa. Baca Quran, haji. Lagi apa? Salat, zakat. Baca Quran dan sebagainya. Semua perintah Allah. Perintah Allah ni kita ada yang pertama sekali yang wajib. Yang wajib tadi kamu sebut, solatnya, puasanya, bayar zakatnya. Ada. Lagi apa? Mengerjakan hajinya. Jadi kita kata itu yang wajib. Yang sunat banyak. Ada solat tarawih, solat sunat, baca Al-Quran, zikir. Itu semua yang sunat. Kan kita kata yang ketiga ialah yang ada tak kita kata harus. Ada. Yang harus pun ada juga. Yang harus pun ada. Kemudian kita ada menjauhi taat terhadap perintahnya dan menjauhi apa? Larangannya. Bila sebut larangan, kita ada benda yang makruh. Kan? Benda yang makruh. Seelok-eloknya kita tinggalkan benda-benda perkara-perkara yang makruh. Kemudian larangan yang paling besar sekali ialah haram. Yang haram. Syirik itu pun termasuk dalam perkara yang haram. Syirik itu juga termasuk dalam perkara-perkara yang haram. Jadi taat terhadap perintah Allah Subhanahu wa ta'ala merangkumi perkara yang wajib, yang sunat dan yang harus. Kalau larangannya terkait dengan perkara yang makruh dan juga yang haram. Termasuk juga larangannya ialah kita kata perkara-perkara yang syubhah. Syubhah ni termasuklah perkara yang makruh tadi. Okey. Dan yang adab yang ketiganya kita dengan Allah ialah kita bersyukur. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita kata Allah berikan kita kehidupan, Allah berikan kita kesihatan, Allah berikan kita macam-macam nikmat. Ada. Ni nak raya tak nama lagi dah kan? Dah beli baju raya dah? Dah beli dah. Ready. Ini nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan seharusnya wajib kat atas kita bersyukur pada Allah.
sebagai seorang Muslim, wajib kita bersyukur. Macam mana nak bersyukur pada Allah Subhanahu Wa Taala? Itu ucapan. Sebab nak bersyukur ni dia ada, kita kata ucapan dan perbuatan kita, iktikad kita. Kita bersyukur melalui ucapan, kita sebut alhamdulillah, syukur pada Allah, memuji Allah Subhanahu Wa Taala. Kita ada bersyukur dengan cara perbuatan, iaitu kita mentaati perintah Allah dan menjauhi larangannya. Itu cara perbuatan. Dan yang ketiganya berkaitan dengan i'tiqad, kita makin cinta kepada Allah, makin kuat imannya dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Itu kita kata terkait dengan perkara yang pertama, adab yang pertama kita, adab dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, itu masuk yang kedua. Yang kedua dia kata adab dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Siapa nama Nabi kita? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kena sebut betul. Nabi kata apa? Kalau nak kenal orang antara orang yang kedekut, bila disebut namaku kepada di sisinya, dia tidak menjawab ataupun dia tidak berselawat. Jadi kamu bila adab-adab kita sebagai orang Islam, bila ada dengar dia sebut Nabi Muhammad, maka perlu disertakan dengan selawat sallallahu alaihi wasallam. Jadi kamu pun kena sebut Allahumma salli ala Muhammad ataupun jawab sallallahu wasallam alaihi. Jadi dia baca betul-betul. Kadang-kadang ustaz dengar ada anak-anak yang tekan, ada orang dibaca apa? Allahumma salli ala Muhammad. Panjang mat dia tu. Mana ada macam tu? Allahumma salli ala Muhammad. Dia tak ada mat. Dia tak ada perlu dipanjangkan. Muhammad tak ada. Muhammad ada. Okey, adab terhadap Nabi sallallahu alaihi wasallam. Adab terhadap Rasulullah. Pertama sekali berusaha, ataupun pertama sekali kita berimanlah. Kita beriman dan kita berusaha mengenali peribadi Rasulullah. Apa dia sifat-sifat Nabi? Jujur, amanah, bijaksana. Apa dia sifat yang kamu belajar kat sekolah? Ada 4 sifat yang wajib pada Nabi tu. Apa dia? Yang pertama apa? As-sidqu. As-sidqu apa makna dia? Bercakap benar. Yang kedua, amanah. Ikut tertib. Amanah. Yang ketiga, fatana. Apa ada fatana? Bijaksana. Yang keempat, tabligh. Makna menyampaikan. Jadi ini sifat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita kena kenallah peribadi Nabi. Nabi kalau bercakap, dia tak pernah bercakap bohong. Nabi kalau bercakap, Nabi tak pernah bercakap bohong. Jadi kita pun kenalah contohi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita kena memiliki sifat tersebut. Kena sentiasa bercakap benar. Okey, yang kedua tadi kita kata fata ataupun amanah, sifat amanah. Ni sifat amanah, bagi barang, bagi ini kena jagalah. Macam juga amanah kita sebagai orang Islam. Sebagai orang Islam tadi ialah melaksanakan ibadah solat. Jangan tinggal solat. Jangan tinggal solat. Ni mak kadang-kadang ketuk pintu duduk dalam bilik kan. Ketuk tu semayang dah semayang dah katakan. Padahal tak semayang lagi. Amanah tak? Menipu ataupun bercakap benar macam tu? Menipu. Dan menipu itu dianggap satu dosa. Yang kedua, mengikuti ajaran dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ajaran dan sunnah Nabi. Sunnah Nabi ini juga sama. Dia ada yang wajib, ada yang sunat, ada yang harus, ada yang makruh, ada yang haram.
Apa dia sunnah Nabi yang wajib? Solat. Solat fardu. Maka sunnah Nabi itu wajib kita buat, iaitu solat fardu. Kemudian sunatnya solat sunat, baca Quran, zikir. Yang harus, ada juga sunnah Nabi yang harus. Ya, ada sunnah Nabi yang harus kita buat. Apa dia sunnah Nabi yang harus kita pakai buat? Agak-agak lah. Apa? Bangun tidur. Macam mana bangun tidur? Bangun tidur baca Alhamdulillah. Walaupun ianya diketikkan sebagai perkara yang sunat. Yang harus ni contohlah kita kata bab makanan. Bab makanan. Kalau orang kata bab makanan ni macam Nabi makan buah kurma, Nabi makan buah Nabi makan madu. Harus. Nabi pernah walaupun Nabi tak suruh, tapi Nabi contohnya makan dhab. Apa hukum makan dhab? Harus. Walaupun Nabi tak pernah makan. Pernah makan dhab? Cicak. Dhab bukan cicak. Dhab macam mana? Pernah tengok tak? Dia hidup kat pasir. Okey, betul. Biawak. Dia menyerupai biawak. Tapi dia bukan biawak. Kalau biawak ni dia makan benda-benda kotor. Tapi dhab dia tak makan kotor. Dia makan pucuk-pucuk pokok. Dia makan umut-umut. Dia macam vegetarian lah juga. Tapi bersih. Okey. Kemudian sunnah Nabi SAW ada yang makruh. Ada yang makruh. Kita tak boleh buat. Ada kalau boleh sebaik-baiknya kita tinggalkan. Contohnya makan bawang. Ya, hukumnya asalnya harus makan bawang, tetapi boleh jadi makruh apabila kita makan masa nak pergi sembahyang kat surau, masjid ke. Mulut berbau busuk dengan bau apa? Bau bawang. Bau petai ke, bau durian. Durian masuk lah juga. Sedap tak bau durian? Sedap? Tak sedap? Sebab dia tak suka. Tak suka durian. Yang suka durian dia kata sedap. Beza tak bau durian masa buah tu dengan bau durian lepas orang makan? Bila sedawa? Beza. Mana lagi sedap? Sedap bau buah tu ataupun bau selepas makan? Bau buah. Maknanya kalau bau masuk salat, orang tiba-tiba sebelah orang sedawa, lain macam kan bau dia kan? Tengok. Maka sama jugalah. Kalau boleh elakkan makan durian sebelum nak pergi ke masjid. Kerana bau itu boleh mengganggu ketenteraman jiwa. Betul tak? Kejutkan yang tidur. Okey. Yang ketiga, sentiasa mengingati Rasulullah. Kita kena sentiasa ingat Nabi. Kita kena sentiasa mencintai Nabi SAW. Okay, itu adab kita dengan Rasulullah. Kemudian yang ketiga, adab terhadap ibu bapa. Adab terhadap ibu bapa ni, kalau buka dalam kitab-kitab besar, adab kita dengan ibu bapa masih hidup dan adab kita dengan ibu bapa selepas kedua-duanya meninggal atau salah satu daripadanya. Kalau yang disebut kat sini kata masuk, pertama dia kata taat dan patuh kepada mereka selagi tidak bercanggah dengan syarak. Selagi mana tidak bercanggah dengan syarak, maka kita wajib patuh kepada kedua ibu bapa, walaupun kita tak suka. Walaupun kita tak suka. Kadang mak suruh apa? Suruh basuh pinggan. Suruh basuh pinggan. Kita tak nak. Kita tak nak, malas.
tetap kita kena wajib, kita kena patuh. Apabila disuruh, kadang-kadang kan apa ni, anak-anak ni kita lah, kita membentak, dia panggil membentak, katakan tak, ataupun kita kata ada yang kata tak nak kata malas lah, katakan jawab kan, tak boleh. Tu adab-adab kita dengan ibu bapa. Wala takul lahuma uffin. Allah Subhanahu wa taala firman dalam Quran, jangan kamu kata malas lah. Kalau mak suruh, ayah suruh, tak nak katakan. Kan memang ada sifat nak memberontak, betul kan? Kalau kita kata kita tak nak tu, kalau orang tak nak, suka keluarkan ayat perkataan yang tak nak tu. Sedangkan ucapan itu adalah menyebabkan dosa. Dosa. Okey. Yang kedua, mendoakan mereka. Masa hidup, masa orang kedua-duanya dah meninggal dunia, kita hendaklah mendoakan kepada kedua ibu. Dia ada satu perumpamaan orang Arab. Bahkan kita makruf, kama tadinu tudan. Ada hadis, tapi hadisnya lemah. Kama tadinu tudan. Hari ni macam mana kamu buat kat mak ayah kamu, esok kalau kamu dah kahwin, ada anak kamu juga akan buat benda yang sama kata kamu. Itu kislah dia katakan. Tak. Kalau perangai kamu dengan mak ayah kamu kan buruk, katakan, kebiasaannya kita katakan esok kalau kamu kahwin, anak kamu pun buat benda yang sama. Kamu akan berdepan dengan perkara yang sama. Kalau hari ni kita buat jahat kat orang, satu hari nanti orang buat jahat kat kita. Benda sama. Betul. Kita kena hati-hati. Kalau kita buat baik kat orang, satu hari orang akan buat baik dengan kita. Satu hari ni kita tolong orang, kita tak tahu satu hari besok akan datang orang akan tolong kita pula dalam keadaan saat kita susah. Dan janji daripada Allah Subhanahu wa taala atas orang yang sering membantu orang lain. Ini dengan ibu bapa kita. Kama tadi nutudan. Banyak kamu pernah tengok tak iklan raya? Iklan raya yang bapak dia asingkan makankan atuknya tu dimakan makanan masa nak buka puasa tu, dia asingkan makan. Bapak ni letakkan satu tempat khas. Sebab bapaknya kenapa? Kalau makan ke kena bersepah apa semua kan. Jadi diasingkan. Lepas tu anaknya besoknya tu anaknya pun buat benda yang sama juga. Main pondok-pondok, dia buat benda yang sama. Besok nanti kami dah tua, bapak makan sini. Kita orang makan nasi, katakan. Sama-sama seperti mana yang kita kaedahnya tadi, kama tadinu tudan. Macam mana kamu buat kat orang, nanti satu masa nanti ada orang lain ataupun orang yang akan buat kepada kamu dengan perkara yang sama. Jadi hati-hati. Sama-samalah kita berhati-hati. Baik, yang kedua, mendoakan mereka. Doa. Apa doa yang kamu pernah mendoakan untuk ibu bapa? Lagi? Waliwalidai warhamhuma kama rabbayani shaghira. Itu mesti kita kena buat. Setiap kali kita berdoa, kena doakan agar Allah Subhanahu wa taala memberi keampunan kepada kedua ibu bapa kita. Beri rahmat kepada kedua ibu bapa kita. Okey? Kena hafal. Hafal tak doa tu? Semua hafal tak? Kena sebut selalu. Lepas sembahyang tu bacalah, Allahumma ighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Tu je ke? Itu je. Apa lagi? Siapa lagi doa apa lagi yang kita boleh baca?
Yang penting yang itulah. Yang lain tu sepulanglah, ada. Maknanya yang haru-haru yang lain, kata nak minta doakan kesihatan kedua ibu bapa, nak minta Allah Subhanahu Wa Taala berikan rezeki yang luas kepada kedua ibu bapa, ada sewaktu dengannya. Boleh doa, boleh dalam bahasa Melayu, tak ada masalah. Ada. Walaupun ibu bapa kita dah meninggal dunia sekalipun. Ada anak yatim sini? Ada. Siapa yang tak ada? Mak, ayah. Mak ayah anak yatim yang tengah. Ayah tak ada. Jadi kalau dalam fiqah, anak yatim itu ialah mereka yang kehilangan bapanya. Baru dipanggil anak yatim. Kalau kehilangan ibu tak dipanggil anak yatim. Okey. Dia kalau kucing haiwan kalau mati ibunya baru dipanggil kucing tu anak yatim. Itu dalam istilah fiqah. Istilah fiqah. Okey. Maksudnya apa? Anak yatim ni dalam manusia kalau kehilangan bapanya baru dipanggil anak yatim. Kalau kehilangan ibunya tidak. Ibunya kalau meninggal tidak dipanggil anak yatim. Wallahu a'lam. Tapi kalau kata juga dia dah umur besar, umur dah balik, dah 18 tahun ke atas dah, dia tak boleh panggil anak yatim dah. Kadang-kadang mak bapak kita macam abah pun anak yatim juga. Dia tak panggil anak yatim sebab dia dah balik. Sebab dah balik. Jadi orang yang dah balik ni tak boleh panggil anak yatim kecuali dia memang bin yatim. Bapaknya nama yatim. Barulah kita panggil dia anak yatim. Betul. Okey. Yang ketiga apa? Menghormati dan berbakti kepada mereka sepanjang masa. Berbakti kepada mereka, menghormati. Hormat. Antara yang hormat ni, kalaupun mak bapak kita salah, tetapi kita tak boleh nak angkat suara daripada ibu bapa. Membantah ke apa semua, tak boleh. Faham? Jangan, walau macam mana bapak kita salah, mak kita salah sekalipun, kita jangan angkat suara. Kerana itu dah dianggap uququl walidain. Boleh dianggap sebagai uququl walidain. Bahkan ulama, setengah-setengah ulama kata, kalau telefon tak diangkat pun, kalau mak ayah telefon tapi kita tak angkat, tak apa sebab musabab yang kita kata membolehkan dia tidak mengangkat, pun boleh dianggap sebagai uququl walidain. Uququl walidain. Maknanya kalau kata mak panggil, bapak panggil, segera. Segera sahut. Tengok panggilan kita dah besar, besok kamu dah besar ada phone kan, dah ada telefon apa semua. Tengok tadi ustaz, tengok pun ada yang dah buat telefon apa semua dah. Pegang telefon, mak telefon tak angkat, biar malas nak angkat. Sekian mak dengan ayah dah 10 kali, 20 kali telefon tak diangkat-angkat, maka kita dianggap berdosa besar. Kenapa ustaz? Angkat telefon je kot. Jadi bukan masalah angkat telefon itu, tetapi kita panggil hormat kepada kedua bapa, taat perintahnya. Sedangkan salat, kamu salat sunat, katalah mak ayah panggil, boleh tak kita macam mana kita nak buat? Kita tengah sembahyang ni, mak ayah panggil, kita kena teruskan salat ke kita kena sahut? Teruskan salat. Tu kena. Kalau salat tu fardu, salat wajib, kita teruskan salat. Sunat kan? Kalau salat sunat, kita kena sahut mak ayah ni. Faham? Katakan. Faham tidak? Faham tidak? Faham. Katakan. Okey, itu dengan berbakti kepada mereka sepanjang masa. Esok kamu dah bekerja, jangan lupa katakan berbakti kepada mereka.
Ada. Ibu kamu, bapa kamu. Kadang-kadang ada setengahnya, setengah anak-anak ni, dia kalau maknya dia taat, tapi kalau bapaknya ada, dia tak kita kata dia apa dia katakan, macam tak nak dengar sangat dia katakan. Macam mana? Biadab ke ataupun tak dengar cakap. Tapi kalau maknya cakap, diikut je. Kalau bapak yang cakap, buat sambil lewa je. Tak boleh. Baik mak ke, baik ayah ke, kedua-duanya kita kena taat. Kita kena taat. Selagi mana apa yang disuruh tadi tidak bercanggah dengan syarak. Selagi mana tidak bercanggah. Okey. Yang ke seterusnya, adab terhadap orang-orang yang sekeliling. Ada orang sekeliling. Dengan kawan-kawan, dengan orang yang umur yang lebih rendah daripada kamu, dengan orang yang lebih tua daripada kamu, adab dengan guru, adab dengan jiran, adab lagi dengan apa? Dengan ustaz, dengan guru, dengan bos, ustazah, rakan sekerja, semuanya termasuk dalam orang-orang yang sekeliling kita. Kalau kita kata adab kita dengan orang sekeliling kita, sesama Islam, pertama sekali kita beri salam. Memberi salam. Macam mana cara beri salam? Assalamualaikum. Jangan panjangkan. Assalamualaikum. Panjang. Siapa selalu beri salam macam tu? Okey. Tak boleh kita kata, kena lafazkan, kena betul-betul Assalamualaikum. Ada. Yang kum panjang tu, itu biasanya orang Melayu lah katakan. Tahu dah ni tak ada orang, bukan ni orang Melayu dah. Cara beri salam tu baru identiti orang Melayu. Tapi cara sebut salam tu tak betul katakan. Kena sebut Assalamualaikum. Yang paling panjang sekali macam mana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada. Tapi zaman sekarang orang tak bagi salam. Dia kata hello bro. Betul? Betul tak? Ramai yang dalam, kalau kita dengar bro. Bro. Nasib baik tak panggil bro. Ada. Kataan tu dekat-dekat je kan, dia katakan. Kita orang Islam, bila orang Islam kena menyapa dengan lafaz Assalamualaikum. Paling ringkas. Kita lafazkan bagi salam tu pun dah dapat pahala dah. Dah dapat 10 pahala. Di mana sabit dalam hadis Nabi SAW. Okey, adab dengan orang sekeliling. Hormat hak dan kepentingan orang lain. Jangan jaga tepi kain orang. Jangan sibuk. Sibuk ni ada dua perkara yang ada benda yang perlu kita kena sibukkan diri. Ada tak perlu kita sibuk. Yang perlu kita sibuk ialah jika kawan-kawan kita buat salah, kawan-kawan kita buat dosa, kawan-kawan kita buat maksiat. Contohnya kawan kita tengah tidur, kita usik dia, suruh bangun. Adalah benda yang harus kita kejutkan. Kejutkan. Maknanya yang tu kejutkan tu sampai dah baring dia tu. Okey, bila kita kejutkan, dia kata jangan sibuk lah. Dia ada jawapan tu kan. Jangan sibuk. Bila itu tak boleh. Ya. Sakit tak apa.
Tak sihat tak apa. Jadi benda yang boleh kita sibuk adalah perkara-perkara yang dibenarkan. Tetapi ada kawan tu nak makan apa, selagi mana dia makan yang halal dengan duit dia nak beli apa ke, terpulanglah. Janganlah kita menyibuk. Contohnya kalau kita hidup berjiran besok, kamu dah besar, jiran sebelah beli kereta besar contohnya, janganlah menyibuk. Kita ucapkan tahniah je lah, kan? Kalau kawan jiran sebelah kahwin lagi satu contohnya, janganlah menyibuk. Dia ada 2 isteri, janganlah kita jangan sibuk. Tu tak ada kaitan dengan kita. Ada kaitan dengan kita? Tak ada kaitan dengan kita. Dia bercerai ke, dia apa ke, tak ada kaitan dengan kita. Tak. Kita yang bagusnya, kita adab kita pula mendoakan kebaikan. Okey, yang kedua apa? Tolong menolong dan mengambil peranan dalam aktiviti masyarakat. Okey, tolong menolong dan mengambil peranan dalam aktiviti masyarakat. Jangan hidup seorang-seorang. Kalau kamu nak hidup seorang diri, tak nak campur dengan masyarakat, pergi hidup dalam hutan. Pergi hidup dalam hutan, jadi tazan ke apa, kawan dengan haiwan. Ada. Kita hidup dengan manusia, kena hidup makna sentiasa tolong menolong. Mengambil peranan dalam aktiviti masyarakat, ziarah, menziarahi. Adab. Itu adab kita dengan orang yang sekeliling kita. Adab dengan jiran. Jiran dalam Islam kan, bayangkan kamu nombor rumah kamu kan, adab dengan jiran 40 kanan, 40 kiri, 40 depan, 40 belakang. Itu jiran. Macam kamu ni duduk ni kan, duduk ni, sekeliling kamu semua jiran kamu. Sekeliling kamu jiran. Tak boleh nak menyakiti kawan-kawan, jiran apa semua. Sekarang ni kan tengok dalam YouTube kan, dia kutip sampah kat rumah dia, dicampak kat rumah sebelah. Beradab tak? Ada adab tak? Tak ada adab. Kan? Okey, yang ketiga apa dia? Menjaga tingkah laku dan tutur kata. Tulis tu, kalau ada ruangan kosong tu tulis, katakan. Tutur kata. Menjaga tingkah laku dan tutur kata. Cara cakap kita, kita cakap dengan jiran. Antara adab ialah kita kena senyum selalu. Senyum. Takkan ada lagu nasyid apa? Pernah dengar nasyid tu? Rehan. Itu senyum ke? Itu senyum terpaksa. Okey, kena senyum. Jangan senyum kita kata tak ikhlas. Senyum kena ikhlas kata. Nabi SAW dengar sabda Rasulullah SAW. Nabi kata apa? Ibtisamu li akhika sadaqah. Nabi kata senyum kamu terhadap kepada kawan kamu itu adalah sedekah. Jangan masam muka dengan kawan-kawan. Jangan masam muka dengan ibu bapa. Jangan masam muka dengan sahabat handai. Senyum selalu. Tapi janganlah sambil jalan tak ada apa-apa tu senyum je panjang. Itu lain macam. Itu ada something wrong. Sepanjang masa senyum je. Okey? Jaga tingkah laku, tutur kata. Cara cakap. Ini kadang-kadang zaman sekarang ni, generasi sekarang ni, perkataan-perkataan kesat jangan diucap. Okay. Suka sangat zaman-zaman sekarang ni, tengok anak-anak kat sekolah ada. Kadang-kadang perkataan-perkataan kesat itu mencerminkan pribadi. Kamu punya pribadi, syahsiah kamu. Okey. Itu yang ketiga.
Kita lihat seterusnya, adab terhadap diri sendiri pula. Adab yang keempatnya, adab yang kelimanya ialah adab terhadap diri sendiri. Okey, adab terhadap diri sendiri. Yang pertama sekali, apa dia adab diri sendiri? Membersihkan hati. Ni untuk diri kita lah. Diri kita ni, nama sekali ialah adab membersihkan hati. Membersihkan hati ni dalaman. Kita kena sentiasa mohon dengan Allah Subhanahu Wa Taala supaya Allah membersihkan hati kita. Daripada apa? Daripada sifat-sifat yang buruk. Apa dia sifat-sifat yang buruk? Apa dia? Sifat dalaman. Mengutuk tu ucapan. Dan dalaman. Nafsu apa? Nafsu syahwat. Membersihkan hati daripada sifat-sifat yang mazmumah. Sifat-sifat mazmumah ni macam mana? Sifat-sifat yang tak baik. Contoh sifat-sifat yang tak baik apa dia? Mencuri itu bukannya yang dalaman. Macam dengki. Kita kata apa ni, takabur. Itu perbuatan, itu sifat luaran yang katakan. Sifat dalaman ni macam tadilah menyatakan dengki dan sebagainya. Dalam hatinya ada dengki, ada riak. Riak nak menunjuk, apa-apa je nak menunjuk. Beli sesuatu je nak tunjuk kat orang, nak tunjuk. Takabur. Itu dipanggil sifat-sifat yang mazmumah. Okey. Yang kedua, merasa diawasi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kita ni kan, esok kita kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala bila kita dah mati, ataupun kita dekat dunia ni ada 5. Ingat kita ada 5 saksi. Kita ada 5 yang sentiasa memantau kita. Ada. Yang pertama, apa dia? Raqibun atid. Malaikat. Malaikat akan catat semua yang kamu buat. Semua perkataan yang keluar, tak ada terlepas. Ucapan tu pun ditulis. Ucapan bila dia start ditulis, umur apa adik? Umur apa? 14. Dah balik dah kan? Mana dicatat. Kalau belum balik tak dicatat. Kalau dah balik dia start, malaikat start catat semua perkataan. Semua perkataan. Semua perbuatan. Apa yang dicakap daripada start bangun subuh kan? Bangun subuh je, keluar bangunnya alhamdulillah, Allah malaikat dia catat. Semua tercatat. Tu malaikat. Yang kedua apa lagi? Ni kulit kita. Kulit kita ni semuanya, tangan-tangan kaki kita ni semuanya menjadi saksi besok dekat akhirat. Tak? Kita berjalan semua bersama dengan kita kan. Kita ada kaki, kita ada tangan, kita ada kulit. Allah sebut dalam Al-Quran dalam surah Yasin. Siapa apa surah Yasin? Surah Yasin. Dalam surah Yasin tu ada sebut al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Ada. Hari ini mulut kami kunci, tak boleh cakap. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim. Tangan akan bercakap.
Wa tukallimuna aydihim. Macam mana tangan ni bercakap? Wallahu a'lam. Besok kat akhirat kita tak tahu. Mungkin macam mana tangan ni bercakap. Tapi kat dunia ni tangan pun dah bercakap. Orang bahasa isyarat kan, digunakan isyarat tangan kan. Tapi dekat akhirat besok macam mana tangan ni bercakap? Wallahu a'lam. Kaki akan jadi saksi. Kaki akan jadi saksi. Kamu pergi mana-mana bawa tangan, bawa kaki, betul? Betul tak? Adakah kita tinggal cabut, tinggal lu jalan? Jadi semua ni akan jadi saksi. Iaitu yang dua. Yang ketiga, bumi yang kita pijak ni. Bumi yang kamu pijak duduk ni. Okey. Dalam masjid ke, luar masjid ke, kat rumah, kat mana-mana sahaja kamu berada, semuanya jadi saksi. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran, yauma idzin tuhadditsu akhbaraha. Dan pada hari kiamat besok, semua tempat yang kita duduk ni yang semua akan jadi saksi buat kita. Yang keempat, buku amalan. Buku amalan kamu. Setiap orang ada buku amalan masing-masing yang dicatat oleh malaikat tadi, raqib dan atid. Dan yang kelimanya ialah saksi yang paling agung, iaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi sepanjang masa orang lain tak tahu, kamu duduk seorang-seorang kat dalam bilik, orang lain tak tahu, tapi ingat Allah Maha mengetahui. Ini ada 5 saksi. Jangan ingat tak ada orang nampak, apa yang kamu buat tak ada orang tahu. 5 yang nampak. Pertama tadi apa? 5 saksi ni ada. Pertama kenapa? Raqib dan atid, malaikat. Yang kedua, tangan kaki kita, kulit semua jadi saksi. Yang ketiga, bumi yang kita pijak, tempat yang kita berada semua jadi saksi. Yang keempat, buku amalan. Buku amalan kita. Dan yang kelimanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kamu walau duduk seorang-seorang pun, 5 ni ada. Ingat 5 ni jadi saksi. Semua catat. Ya. Bumi nampak. Bumi ni menjadi saksi. Bumi ni hidup. Bumi ni hidup. Dan dia akan jadi saksi besok dekat akhirat. Dan dia akan dia akan menceritakan apa yang kamu buat atas dia. Kalau kamu tinggi duduk kat sini kan, bumi ni besok akan jadi saksi. Betul. Nama kamu apa? Nazif duduk di sini dekat tempat atas aku daripada waktu siang sampai waktu sekian. Telah pukul tadi duduk sini start pukul apa? Katalah 6.45 sampailah 7.45 dia duduk kat sini. Dia duduk bertanya soalan, semua dia akan cerita. Yauma idzin tuhadditsu akhbaraha. Apa yang berlaku? Awak salat, bumi yang tempat awak pijak tu akan cerita. Siapa nama dia? Yazid Nazif. Nazif. Razif, okey. Dia salat pukul apa? Salat. Dia akan beritahu. Pukul ni sampai pukul ni dia salat. Kat mana, dalam rumah ke, luar ke, semua tempat yang kita pergi semuanya menjadi saksi. Faham? Okey, yang ketiga, muhasabah. Ni adab kita nak kena muhasabah. Tepuk dada, tanya diri sendiri, muhasabah ni, kalau kamu dah besok dah ni, kamu muhasabah. Agak-agak kamu hantar muhasabah yang perlu kita buat, layak tak kita masuk syurga? Tak. Kita orang Islam layak untuk masuk syurga. Tak. Yang tak layak masuk syurga ni orang kafir. Tak. Orang yang telah murtad, orang yang kafir, mereka tak layak untuk masuk syurga. Orang Islam layak masuk syurga. Tetapi katakan, sama ada kita diazab dulu dalam neraka ataupun terus masuk ke syurga Allah. Tak. Jadi walau bagaimana sekalipun, kita kena sentiasa muhasabah. Okey, yang keempat, bersungguh-sungguh mujahadah. Buat ibadat, buat kerja, kena sungguh-sungguh.
Jangan main-main. Belajar kena sungguh-sungguh. Kalau beribadah kena sungguh-sungguh. Kalau kita kata nak bekerja, besok kamu dah bekerja, besok kena bekerja sungguh-sungguh. Kena ada sifat mujahadah. Jangan kerja main-main, buat ibadah main-main. Macam mana buat ibadah main-main? Cakap tiap belakang solat laju. Salat laju-laju, salat main-main dengan kawan-kawan, pijak. Pijak kaki. Angkat kaki belakang, gelak-gelak, macam-macam lah. Tak? Salat main-main. Masa salat apa? Buat backflip. Macam mana tu? Oh, dia mesti belakang. Dia lompat ke belakang Oh, okey, faham. Itu bukan 3 pergerakan lah backflip tu. Itu lebih daripada 3 pergerakan. Batal lah sembahyang dia. Ustaz dulu pernah mengajar dekat sekolah, kan? Pernah mengajar dekat sekolah. Jadi imam sembahyang, belakang bising. Rakaat kedua belakang bising. Rakaat ketiga belakang bising lagi. Tapi masuk rakaat keempat, beri salam, yang belakang tu bagi salam sekali. Bukan masalah mazbuk, tak semayang. Dia menipu. Bila habis semayang, dia pun bagi salam sama. Padahal duduk belakang tadi bising. Kita dengar, jadi imam tu kita dengar dia bunyi bising kan, cakap, borak, tolak dia, tolak dia. Ada. Okey? Ini kita kata orang yang main-main dalam solat. Jangan main-main dalam solat. Okey, yang kelima, menjaga jasmani dan akal. Jaga jasmani, kita bersukan, kita berriyadhah. Jaga kesihatan kita. Itu semuanya adab berkaitan dengan diri kita. Makan tu janganlah makan terlalu banyak. Ya. Kenapa jasmani dianggap adab? Kenapa jasmani dianggap sebagai adab? Kerana bila kita ni, badan kita ni kan ada hak dia. Contohnya, kalau kamu tak tidur, apa akan jadi pada badan? Badan akan jadi rosak. Badan akan jadi tak sihat. Mental akan jadi masalah. Dan dia akan mengakibatkan banyak lagi yang lain. Jadi kesihatan tu nak kena jaga juga. Makan, bab makan kan. Kadang-kadang makan sampai 3 pinggan. Dia, kita kata okey, dengar. Jangan main. Okey, makan bukan tak boleh makan banyak, tapi melihat kepada keadaan. Jangan melampau makan. Makan sampai dah perutnya penuh dengan sampai nafas pun tak boleh. Sampai obes. Okey? Jadi kita kata jaga jasmani, jaga akal. Okey, akal pun nak kena jaga juga. Macam mana nak jaga akal? Jangan tengok perkara-perkara yang tidak ada, yang buruk. Masih. Okey. Dan yang terakhirnya adab terhadap alam sekitar. Tengok adab-adab alam sekitar. Yang pertama, menjaga kebersihan. Ya. Adab dalam terhadap alam sekitar. Kenapa termasuk dalam adab? Kerana kita hidup kat dunia ni, kita kena faham, kita bukan manusia saja yang hidup kat atas muka bumi. Kita ada makhluk-makhluk lain. Kita ada tumbuh-tumbuhan. Kita ada haiwan. Yang mana mereka tadi pun adalah dianggap sebagai makhluk Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ya, betul. Di sana ada haiwan-haiwan yang diancam kepupusan dan sebagainya. Tapi itu kita kata kita
mungkin duduk dekat hutan dan sebagainya kan. Tapi kalau kita sekarang ni yang hidup dalam masyarakat, dalam hidup dengan manusia, apa binatang yang hidup dengan kita? Kucing, anjing, biawak, nyamuk, contoh kan. Okey, Ustaz nak tanya, dia katakan, adakah beradab kalau kita nampak anjing kita baling dengan batu? Tak boleh. Tetapi kalau anjing itu mengejar kita, boleh tak kita baling dengan batu? Boleh. Awak lari lagi dia kejar lah. Ada. Tapi kalau dengan syarat dia kacau, tak apa. Kita nak pertahankan diri. Tapi anjing tu tak ada buat kacau apa kat kita, kita ambil kayu, kita balingkan, patah kaki kawan tu, itu dah dianggap berdosa. Ada satu hadis Nabi SAW, dengar. Ada hadis Nabi SAW, seorang perempuan, ada riwayat kata lelaki, yang merupakan pelacur, seorang perempuan yang pelacur, Allah ampunkan dosanya dengan sebab dia beri minum kepada anjing yang dalam keadaan kehausan. Maknanya kita buat kita beradab, adab dengan alam sekitar, adab dengan apa ni, dengan alam sekitar ni ialah dengan cara kita kata, kalau binatang tadi lapar, kita bagi makan. Ada. Kalau haiwan tadi kita kata memerlukan bantuan, kita bantu. Contohnya, anak anjing masuk dalam longkang, kena bantu tak kena bantu? Bantulah. Angkatlah, walaupun kita kata sentuh anjing tadi kena apa? Kena sertu. Bukannya sama lain, sertu. Tak. Alas tangan, boleh lah. Kalau ada kita pakai sarung tangan, tak apa lah. Yang tengah. Kalau direct kena basuh. Macam mana cara nak sertu? Pakai sarung tangan. Kena basuh dengan air tanah 3 kali. Sekali. Okey, lepas tu basuh balik dengan air bersih sebanyak 7 kali. Bagus katakan. Okey. Baik. Kalau pakai plastik pun tak apa. Maknanya sebentar, yang penting dia tidak direct dengan itu. Okey, memelihara dalam alam sekitar. Memelihara alam sekitar. Kita kena jangan dah kita bakar hutan. Jangan kita merosakkan kalau kita sebagai orang yang contohnya lah, kita Bukit Bukau kan. Bukit Bukau ni ada, ialah kita bukan tak boleh nak runtuhkan bukit, tapi jangan melampau, katakan. Jangan melampau. Habis semua bukit nak ditarah, nak katakan. Bukit ni tak boleh nak ditarah semua. Kenapa? Bukit ni betul. Bukit ni Allah sebut dalam Al-Quran apa? Waja'alnal jibala autada, dan kami jadikan bukit itu sebagai pasak bumi. Pasak bumi ni macam kita kalau kita nak sambung kayu dengan kayu, kita paku atau kita skru, baru dia dimantap, yang tekan, baru dia boleh berdiri kukuh. Kalau tak ada skru, tak ada paku, dia tak boleh nak sambung. Jadi bumi ni kalau pasaknya, pakunya dah dicabut dan diratakan, apa jadi bumi ni? Bergegar lah, hancur lah, kan? Okey, yang ketiga, bersifat belas kasihan terhadap tumbuh-tumbuhan dan juga haiwan. Okey, so kita kena beradab dengan semua benda ni tadi. Jadi hikmah dan kesan yang terakhirnya. Okey, hikmah beradab. Yang pertama tengok dalam nota tu, pertama mendapat keberkatan, mendapat pahala. Kita memperoleh akhlak yang mulia, membentuk syakhsiah yang mulia. Orang suka. Kalau orang beradab dengan adab yang baik ni, orang yang sekeliling suka. Mak bapak suka, mak ayah suka. Ada orang-orang yang ada keliling kita, semua suka kita dengan apabila kita bersifat beradab dengan adab yang baik.
Tapi kalau orang yang tak beradab, cara cakapnya kasar, jenis dia kita kata tidak beradab, makanya silap hari bulan mengundang azab dekat akhirat. Mengundang azab, hilang rasa hormat, orang tak hormat, dan prestasi sahsiah diri itu merosot. Orang tak ada langsung nak kita kata nak respect, tak respect lah katakan. Adab bila kita tak ada adab. Okey? Boleh adik-adik semua? Jadi kena beradab selalu. Katakan sentiasa beradab sepanjang masa. Okey? Yang paling penting sekali kita sebagai orang Islam, adab kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala, adab kita dengan Nabi, adab kita dengan diri kita kena jaga semuanya. Wallahu a'lam bissawab. Okey, rasa cukup setakat tu. Ada nak tanya soalan lain? Ya. Yang buku nota tu, Ustaz kata dia saksi dia boleh. Buku amalan. Buku amalan ni besok dekat akhirat kita akan terima. Kita akan dapat buku. Betul Allah sebut dalam Quran kan? Allah sebut dalam Quran, fa idza ja'atil tammatul kubra yauma yatadhakkarul insanu ma sa'a. Bila berlaku je kiamat, kita akan teringat balik apa yang kita buat dekat dunia. Yatadhakkarul insanu ma sa'a. Macam mana kita boleh teringat? Iaitu bila kita dapat buku amalan. Orang Islam akan terima buku amalan masing-masing dengan tangan kanan. Dia akan dapat buku amalan tu dengan tangan kanan, dan kita akan baca, bukan tengok balik buku amalan tu, semua tercatat daripada start kamu balik sampailah kamu meninggal dunia. Kalau kamu hidup umur 13 tahun balik, meninggal dunia sampai 60, semua tercatat. Ya. Sebelum balik dia bercarut. Tak termasuk dalam catatan. Tetapi perkara tersebut akan kita kata membentuk perilaku dia. Kalau daripada kecil lagi dia dah start bahasa-bahasa yang kasar, suka mencarut, dia akan membawa kepada kebiasaan, dan seterusnya membawa kepada setelah dia balik. Kalau dia balik, dia buat dia macam saya solat sampai tak dia masuk dulu terus solat. Dia tak dianggap berdosa lagi. Dia kalau dah balik baru dicatat dan dia diketikkan sebagai berdosa. Yang belakang, last. Okey, kalau dah bertaubat, dia dah balik, dah dewasa, dia bertaubat, tak nak buat dah, maka Allah akan catatkan pengampunan untuk dia. Allah ampunkan dosa dia. Ya. Kalau mati sebelum balik, laku banyak dosa. Mati sebelum balik, banyak buat dosa. Kalau belum balik, banyak buat dosa, dosanya tak dicatat. Belum. Dosanya tak dicatat selagi mana dia belum balik. Ya, last. Okey, bagus soalan tu, yang terakhir soalan terakhir je. Kalau dia belum balik, okey, dia masih Islam, mak bapak dia Islam, bagaimana keadaannya besok dekat akhirat? Anak-anak ini dekat akhirat kelak, kita kata ada dua pandangan dari ulama. Sama ada anak orang Islam akan dimasukkan terus ke dalam syurga Allah Subhanahu Wa Taala, ataupun ada satu lagi pandangan mereka akan diuji dekat akhirat. Diuji dekat akhirat. Diuji supaya mengikut, Allah akan perintahkan mereka untuk masuk ke dalam neraka Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau mereka patuh, maka merekalah yang akan dimasukkan ke dalam syurga. Tapi kalau mereka ingkar, merekalah yang akan dimasukkan ke dalam neraka sebenarnya. Allahu a'lam. Okey, itu ada pandangan. Okey, jadi itu saja
Ayo kita akhiri dengan bacaan tasbih kafarah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Mari kita doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ij'alna hadha jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'di tafarruqan ma'suma. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa 'amalan mutaqabbala wa rizqan thayyiba wa husna ibadatik. Allahumma a'inna 'ala dhikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar. Wa sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.